Bila cerita pasal gangster ni, orang tahulah satu kelompok di mana kalau kita punya dalam masyarakat Melayu kita pun kita tahu ada golongan-golongan yang orang kata hati kering. Tapi hari ni kita nak selam tentang sebuah kisah. Kisah bagaimana Alung ni bermula. Bagaimana dia mempunyai macam-macam hal, macam-macam ragam, macam-macam kes. Tapi sebenarnya ada benda puncanya tu. Daripada mana puncanya ia bermula. Jom kita nak bercerita pasal siapa Alung. Pantang dikacau pasti aku gegar. Demi maruah agama aku takkan gentar. Selamat datang Alung. Ya. Sihat Alhamdulillah. Dia ni kalau dia senyum memang manis orangnya. Senyum manis. Kan? Tapi rupa-rupanya hati dia kering, babe. Serius ah. Ini budak kampung biasa ya. Cuma kita daripada awal, daripada sebelum habis sekolah lagi, saya dah mula terlibat dengan kutip-kutip toci. Kutip? Kutip toci. Toci tu apa? Toci ni macam kutip pau kedai mesin dulu. Oh. Kita dah mula bergerak dah. Jadi sampai bila saya cukup umur, alhamdulillah saya sambung belajar dekat penjara Simpan Agam. Itu orang balik tu dia mengajak kita lebih keras lagi kot mungkin. Maknanya Alung daripada sekolah lagi dah memang Dari sekolah lagi. duduk penjara dah. Ush, gila. So macam mana family? Sebenarnya family sayang kat saya, tapi kita ni mungkin sebab nakal sangat, jadi keluarga mungkin nak bagi pengajaran kat kita kot. Tapi saya waktu zaman kita budak, kita anggarkan kata macam mereka tak sayang lah. Tapi macam law ni kita dah rasa sebenarnya apa yang dia buat tu adalah untuk pengalaman supaya kita tahu kata mereka sangat sayang kita. Itu yang betul je kan. Tapi yelah, bila you dalam titik-titik hitam tu orang kata kan, kita panggil titik hitam lah kan. So mungkin ada orang yang agaknya memberikan inspirasi yang selalu pegang Alung macam, Long kau kena macam ni Long, baru gempak. Ada orang macam tu. Macam ada lepas saya benda ni dia melibatkan dengan duit banyak kan. Kehidupan kita kelab semua bagai, jadi sangat mewah. Tapi kalau nak kira dengan sekarang, beza dia cuma dulu ada duit banyak tapi hati tak lapang. Law ni hati dia lebih lapang lah, berbeza. Duit ada juga, tapi kelapangan tu tak ada daripada zaman dulu tu. Alung nak ke jadi macam tu sebenarnya? Kita tak jangka yang hari ni boleh duduk di meja macam ni, dia boleh menceritakan pengalaman apa yang berlaku pada diri saya. Kalau nak ikut, kalau saya tahu jadi macam ni, dari dulu saya tak mau jadi jahat kan. Baik duduk macam dulu lebih bagus. Tapi alhamdulillah dibuka ruang. Hari ini saya dapat menceritakan pengalaman supaya ada iktibar kepada dekat luar sana. Sebenarnya nak beritahu gangsterism bukan satu benda yang kita letakkan boleh menjaga masa depan kita. So that benda ni kalau kita cerita, kalau kita buruk dengan orang, kita ramai musuh. Silaturahim pun tak bagus kan. Kalau macam law ni alhamdulillah, orang pun bila kita sakit orang boleh doa kat kita. Dulu nak doa apa kan? Tak ada. Tapi itulah bermula daripada usia belasan tahun lah masa tu. So dah start dengan benda-benda yang orang kata, ya rasa budak-budak zaman tu pun tak buat kerja-kerja tu kan. Takut nak buat benda tu. Tapi ikut circle lah. First kali yang you rasa macam bangga sangat lah bila menjadi ni, apa agaknya masa tu? Dia first macam kita umur budak, bila kita masuk kedai ke orang menjumpa kita dengan lagak kita, dengan abang-abang kita, jadi orang pun panggil kita abang. Jadi syok lah. Jadi itu kita pula duit mudah. Jadi kita punya perjalanan tu semakin hari semakin langkah tu makin panjang. Macam tu kan. Lagi banyak kedai mesin buka, lagi banyak kita makan. Masuk macam tu banyak tak? Berapa yang pernah lah satu hari tu pegang? Kalau saya umur kalau kita average umur saya 16 waktu tu, ke 17 tahun, saya dah pegang hampir 10,000 sebulan. Saya budak-budak dah pegang duit banyak seronok kan. Tapi itulah, family tak cakap apa? Mereka tak tahu kan. Kalau mereka tahu, mereka pun marah. Saya ni kira masa bully sekolah. Kira orang memang kena bully sungguh di sekolah. Memang penakut. Jadi di rumah pun, memang mak pun tak sangka kalau mak saya pun tahu bila saya duduk di last 2017 bila saya kena kes bunuh. Baru mak saya tahu kata saya ni dipenuhi dengan tatu. Tak tahu langsung. Ada kes bunuh? Saya ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bila kejadian tu berlaku kan, sama ada kita teruk ataupun dia teruk.
Jadi nak jadikan cerita, alhamdulillah saya selamat pada tu, dan dia mengalami kecelakaan tu, nak buat macam mana kan. Tak semua orang boleh lalui benda ni sebenarnya. Lalui satu zaman di mana zaman itu adalah zaman yang penuh dengan kegelapan. Tapi kegelapan setannya lagi besar masa tu. Dihasutnya bermacam-macam. Macam mana kalau dalam you masuk pertubuhan ke, masuk persatuan ke masa tu? Kita ikut pertubuhan gitu kan. Belajar silat ke apa? Ada juga. Belajar juga. Sebab saya daripada kecil memang saya knowledge tentang belajar ni. Apa saja bila dah kita kerap guna buli, jadi bila kita dah mula dewasa, apa yang saya letakkan di penjara. Jadi rupa-rupanya benda tu seronok main. Dia seronok. Jadi kita dah seronok bertubuh, kita dah seronok apa semua. Sebab Seronok. Tak sakit ke kan? dia jadi macam dah jadi habit. Dia jadi kalau tak bergaduh, duit tak banyak. Jadi kalau kata kita nak tunjuk kita punya pailang, orang kenal nama kita. Jadi seronok kat situ je lah. Okey, kita berbalik kepada the first you, macam mana you kena bully. Apa bully yang macam mana zaman tu? Macam budak nerd bang. Dia kira budak pergi sekolah, balik sekolah lagu tu ya. Tapi bila kita kadang-kadang macam mana, mungkin muka nerd sangat. Jadi muka tu yang kena bully sangat kot. Jadi bila kita dah sampai umur 15 16 dah mula campur dengan kawan lain, tengok depa ni bila jahat orang suka pula. Jadi orang takut. Jadi Kita buat jahat nampak macam betul. gempak macam tu kan. Betul. Tapi masa tu you balas dendam tak yang siapa yang bully you tu? Tak. Oh tak Tak. Saya teruskan kehidupan lah, bagi elok lah kan. Tapi ada tak macam satu benda yang macam you lalu satu kawasan tu, tiba-tiba orang cakap, hilang Mamat ni, kau jangan tu, tong gas pun hilang. Ada pernah kena tuduh macam tu tak? Tak. Sebab saya benda-benda yang pelibatan yang jenis-jenis curi, samun, dadah, saya tak terlibat. Saya kira betul-betul tentang pemerasan, kekerasan, tu saya memang saya ada. The first you punya tu masa tu apa? Macam, yelah bila you, macam kita tengok drama ataupun filem kan, kau betul-betul nak jadi aku punya ni. Dia kira jadi macam senang kata bahasa mudah dia, baru akan bulan lah, nak kau tahu ke? Baru akan bulan. Baru aku pulang. Senang kata begitu lah. Itu the first misi you apa masa tu? Sita barang kedai. Macam-macam. Tapi masa tu ada geng lah, bukan seorang-seorang pergi. Ikut kemahuan. Kalau rasa macam nak makan banyak, rasa sendiri seorang dua orang nak pergi lah. Kalau rasa nak collect dengan ramai-ramai, pergi ramai-ramai macam tu. Ini Rambo mah. Kan? Okey lah. Bila sebut pasal benda tu kan, berlalu benda tu berapa tahun agaknya? Saya kira daripada umur start 16 sampai saya masih keluar. Saya teruskan benda tu, saya bawa nama main di Kuala Lumpur. After that, saya dah bergerak. Boleh dikatakan sehingga sampai ke saya jumpa dengan DM ni lah. Baru saya beratnya DM ni pun bos saya. Jadi kehidupan dia pun lebih kurang macam saya juga. Cuma lain punya arah lah. Lain kan? punya arah ya. Ada satu benda yang dipanggil sebagai penyesalan tak masa Tak ada. masa tu tak ada? Sebab kita kalau nak kata menyesal, saya keluar penjara, kalau saya kena simpan rendah zaman popok, nak kata penyesalan sepatutnya ada lah kan. Tapi keluar lagi dahsyat lagi kan. Sebab tu kata penjara ni dia ada baik buruk dia. Kalau orang tu masuk, kalau contoh mencuri, kalau dia curi motor, keluar mungkin dia curi kereta pula. Kalau ada dia masuk jadi baik, boleh jadi baik lah kan. Kalau masuk dia ambil benda tu jadi buruk, maka buruk lah kehidupan dia. Macam tu lah. So berapa kali masuk penjara, keluar masuk? Saya 4 kali. 4 kali? Dia kira sebab syarat nak jadi jahat memang. Dia kena yang ada 2 syarat utama. Yang pertama, kita kena buang Allah. Yang kedua, kita kena buang keluarga kita. Maksudnya kita tak ada siapa-siapa. Maksudnya kita buat tu semata-mata untuk duit, untuk kepuasan hidup kita. Macam-macam. Allahuakbar. Tapi macam mana tu kehidupan tu tak ada? Kehidupan tu seronok dengan dunia memang. Seronok lah. Minum, perempuan, enjoy. Duit banyak, orang takut, orang salam cium tangan, semua seronok. Seronok lah, seronok. Jadi bila benda-benda yang tu, hari demi hari melalai lah senang kata aku.